Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek majerin yang mudah dan ringkas. Okey, mula-mula kita masukkan majerin sebanyak 200 gram ke dalam mangkuk. Okey, masukkan juga 150 gram gula halus dan juga sedikit esen vanila. Pukul gula dan juga majerin tadi tu sehingga dia jadi putih gebu. Okey, ni lebih kurang 10 minit macam tu. Okey, dia dah jadi warna putih macam tu, bermakna dah sebati. Okey, matikan mixer sekejap. Pecahkan 4 biji telur. Saya pakai yang Greasy. Okey, kita masukkan telur ni sedikit demi sedikit, kemudian mixer sehingga sebati. Okey, nak bagi kek ni dia jadi lebih gebu, pastikan kita punya telur tu yang segar. Jangan pakai telur lama yang ada air tu. Dikhuatiri kita punya kek tu akan jadi bantat. Okey, bila dah sebati telur tadi tu dengan gula dan juga majerin, bolehlah ayak tepung gandum sebanyak 200 gram. Okey, masukkan juga setengah sudu kecil baking powder dan juga setengah sudu kecil soda bikarbonat. Okey, semua tepung tadi tu dah pun siap diayak. Kemudian kita kaut balik pakai spatula. Okey, nak bagi kek majerin ni rasa dia agak bersusu sikit, bolehlah masukkan 60 ml susu full cream ataupun kalau tak ada boleh je pakai susu cair. Mix sekejap pakai mixer lebih kurang 1 hingga 2 minit macam tu. Okey, barulah matikan mixer. Dan nak sedap lagi, kalau nak rasa ada coklat, boleh je masukkan beberapa sudu coklat rice. Saya masukkan 2 sudu besar coklat rice. Kemudian kita gaul lagi sehingga semuanya sebati. Okey, sebelum tu dah boleh panaskan oven 10 minit awal. Okey, kali ni saya gunakan loyang yang ada lubang macam ni, saiz dia 18 cm. Okey, oleskan loyang dengan majerin dulu supaya bila kek dah masak nanti tu dia tak akan mudah melekat. Isikan adunan kek tadi tu sehingga 3/4 penuh. Hentakkan loyang beberapa kali untuk nak hilangkan air bubble, dan kalau nak selamat lagi boleh je kita lorekkan pakai lidi macam ni. Seterusnya bolehlah bakar kek ni selama 40 minit pada suhu 170 darjah Celsius ataupun bergantung kepada oven masing-masing. Bila dah masak tu, angkat daripada oven, bolehlah sejukkan seketika. Kek ni dia akan jadi mengecut. Bahagian tepi tu dia akan ada ruang. Okey, sisik pakai pisau supaya kek ni dia tak akan melekat pada acuan, dan bolehlah terbalikkan atas pinggan ataupun talam. Okey, ni dia kek majerin tadi. Okey, dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap, tak puas makan. Senang je kan nak buat kek majerin yang ringkas ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.